Ampangan memang sebuah kawasan kependudukan yang sudah matang. Memang pembangunan sedia ada telah wujud. Jadi cabaran bagi seorang adun Ampangan ialah memikirkan tentang kerja-kerja penyelenggaraan dan bersungguh-sungguh terhadap penyelenggaraan itu. Pertama, saya ingat track record daripada khidmat kita yang terdahulu itu memang agak baik sebagai sebuah pasukan. Sebagai bekas adun dan exco, ada kekuatan-kekuatan dan juga ada kelemahan-kelemahan. Walau bagaimanapun, saya ingat persaingan kali ini agak lebih terbuka kerana kekuatan jentera yang ada bersama dengan Pakatan Harapan itu masih kekal bersama dengan Pakatan Harapan, dan kita akan meneruskan kempen secara positif tanpa menegatifkan pihak-pihak lawan kita, dan kami yakin dapat meyakinkan pengundi Ampangan tentang kemampuan kita, kesungguhan kita untuk berkhidmat bagi warga Ampangan. So, pendekatan kempen tu macam mana akan bawa? Pendekatan kempen, kami memang nampaknya rumah ke rumah kena bertekun menyantuni setiap pengundi. Memang jadual harian nampaknya penuh, daripada surau ke masjid, ke kuil dan ke pusat ibadah untuk berkenal dengan semua khalayak. Dan memang perjalanan kempen kali ini agak kurang ceramah-ceramah besar. Yang penting adalah kempen daripada rumah ke rumah, orang ke orang. Dan kita berharap kempen-kempen pilihan raya kita, bahan-bahan kita sampai kepada semua pengundi Ampangan. Maksudnya bila berdepan dengan bekas adun tu tak ada isu nak sedia lah berdepan? Ya, kami anggap dia sebagai satu pertandingan biasa dalam politik. Of course masing-masing mempunyai kelebihan-kelebihan dan juga kekurangan-kekurangan. Jadi kita bertanding secara sihat. Dan of course memang pertandingan kali ini nampaknya orang ke orang, pengundi ke pengundi, rumah ke rumah, surau ke surau, masjid ke masjid. Itu adalah pendekatan kempen kita pada kali ini. Ampangan memang sebuah kawasan kependudukan yang sudah matang. Memang pembangunan sedia ada telah wujud. Jadi cabaran bagi seorang adun Ampangan ialah memikirkan tentang kerja-kerja penyelenggaraan dan bersungguh-sungguh terhadap penyelenggaraan itu. Sebagai contoh, jalan-jalan kita, longkang, parit, sungai, pengurusan sampah mesti diberi fokus yang serius, dan ini secara tidak langsung memberi kebaikan hidup. Contohnya program-program lanskap, bagi pendapat saya masih boleh sangat dipertingkatkan. Program-program kebersihan longkang sebagai contohnya sangat boleh dipertingkatkan. Dan juga penjagaan sungai yang telah kita tumpukan sepanjang 3-4 tahun yang lalu, alhamdulillah telah membuahkan hasil dan diteruskan dengan projek daripada Kajian Persekutuan. Mungkin antara program penting kita ialah selepas ini membangunkan jajaran rekreasi di sepanjang sungai yang telah pun dibangunkan oleh Kajian Persekutuan ini dengan belanja Kajian Persekutuan. Jadi harap akan datang ini landscape di sepanjang sungainya baik. Ramai warga Ampangan boleh bersukan, boleh berjoging, boleh berkayuh basikal, boleh berjalan-jalan di sepanjang sungai ini. Dan mungkin juga ada sebahagian tempat boleh kita bangunkan hut-hut perniagaan untuk makanan, minuman bagi kemudahan warga Ampangan yang berrekreasi, bersukan. Itu adalah antara keutamaan-keutamaan kami di Pakatan Harapan sekiranya dipilih oleh rakyat.